Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Adakah Cristiano Ronaldo benar-benar dipinggirkan oleh rakan sepasukannya? Mengapa Portugal dilihat tidak lagi menjadikan Ronaldo sebagai fokus utama serangan? Adakah ini petanda era baharu Portugal sudah bermula atau sekadar strategi taktikal untuk menghadapi cabaran Piala Dunia 2026? Salam sejahtera dan selamat datang ke Nadi Sukan. Terima kasih kerana terus bersama kami untuk mendapatkan berita, analisis dan kupasan mendalam dunia sukan tempatan serta antarabangsa. Menurut laporan berita harian yang memetik AFP, pemain sayap Portugal, Francisco Conceição, menafikan dakwaan bahawa pemain Portugal berasa wajib menghantar bola kepada Cristiano Ronaldo dalam setiap situasi serangan. Sebaliknya, beliau menjelaskan bahawa setiap pemain akan membuat keputusan berdasarkan kedudukan terbaik di atas padang bagi memastikan pasukan mendapat peluang menjaringkan gol yang lebih baik. Kenyataan itu muncul selepas Portugal hanya mampu mencatat keputusan seri 1-1 menentang DR Congo dalam aksi pembukaan Piala Dunia 2026. Prestasi Ronaldo yang kurang menyerlah dalam perlawanan tersebut mengundang kritikan daripada penyokong dan pemerhati bola sepak dunia. Cristiano Ronaldo kini berusia 41 tahun dan masih menjadi kapten Portugal dalam kempen Piala Dunia 2026. Walaupun usianya semakin meningkat, beliau masih dianggap antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah bola sepak. Selepas keputusan seri menentang DR Congo, ramai pemerhati mempersoalkan sama ada Portugal masih terlalu bergantung kepada Ronaldo atau sebaliknya sudah mula mengurangkan peranannya dalam sistem permainan pasukan. Francisco Conceição tampil menjelaskan bahawa pemain Portugal tidak mempunyai arahan khas untuk mencari Ronaldo dalam setiap serangan. Sebaliknya, mereka perlu membuat keputusan berdasarkan situasi permainan semasa. Beliau turut menegaskan bahawa Ronaldo masih menjadi contoh terbaik dalam skuad Portugal dari segi kepimpinan, profesionalisme dan semangat juang yang ditunjukkan walaupun sudah memasuki usia 40-an. Portugal kini perlu bangkit dalam perlawanan seterusnya menentang Uzbekistan bagi menghidupkan peluang mereka untuk mara kepusingan kalah mati. Sebenarnya terdapat beberapa faktor mengapa Ronaldo dilihat kurang menerima hantaran berbanding ketika zaman kemuncaknya. Faktor pertama ialah usia. Pada usia 41 tahun, Ronaldo tidak lagi mempunyai kepantasan luar biasa yang pernah menjadikannya antara pemain paling berbahaya di dunia. Beliau kini lebih banyak menunggu peluang di kawasan kotak penalti berbanding bergerak bebas ke seluruh padang. Keadaan ini menyebabkan rakan sepasukan perlu mencari pilihan lain sekiranya Ronaldo dikawal ketat oleh pertahanan lawan. Dalam bola sepak moden, keputusan dibuat berdasarkan ruang dan peluang, bukannya reputasi pemain. Faktor kedua ialah perubahan generasi dalam skuad Portugal. Jika dahulu hampir semua serangan akan berakhir kepada Ronaldo, kini Portugal memiliki ramai pemain bertaraf dunia seperti Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, João Neves dan Francisco Conceição sendiri. Kehadiran ramai pemain berkualiti ini menjadikan Portugal lebih seimbang dan sukar diramal. Lawan tidak lagi boleh menumpukan perhatian kepada Ronaldo sahaja kerana ancaman boleh datang dari pelbagai posisi. Faktor ketiga ialah taktik pasukan lawan. Hampir semua pasukan yang menentang Portugal akan memberi perhatian khas kepada Ronaldo. Ada yang menggunakan dua pertahanan untuk mengawalnya, manakala ada yang menutup ruang pergerakannya sejak awal permainan. Keadaan ini secara automatik memaksa pemain Portugal mencari rakan lain yang berada dalam kedudukan lebih baik untuk mencipta peluang. Selain itu, bola sepak moden kini lebih menekankan permainan kolektif. Banyak pasukan elit dunia tidak lagi bergantung kepada seorang pemain semata-mata. Sebaliknya, mereka menggunakan sistem yang membolehkan setiap pemain menyerang dan bertahan sebagai satu unit. Portugal juga sedang melalui proses peralihan penting. Mereka masih menghormati dan memerlukan Ronaldo, tetapi dalam masa yang sama perlu membina pasukan yang mampu bersaing selepas era legenda itu berakhir. Walaupun menerima kritikan, Ronaldo masih mempunyai nilai yang sangat besar kepada Portugal. Pengalaman luas dalam kejohanan besar menjadikannya sumber inspirasi kepada pemain muda. Tidak ramai pemain dalam sejarah bola sepak yang mampu kekal bermain di peringkat tertinggi sehingga usia 41 tahun.
Rekod jaringan, kejuaraan dan pengalaman Ronaldo menjadikannya figura yang sukar digantikan. Tambahan pula, Ronaldo sering membuktikan bahawa beliau mampu muncul sebagai wira ketika pasukan berada dalam tekanan. Itulah sebabnya, ramai penyokong Portugal masih percaya beliau boleh memainkan peranan penting dalam baki kempen Piala Dunia kali ini. Perlawanan menentang Uzbekistan bakal menjadi penentu kepada hala tuju Portugal dalam kejohanan ini. Kemenangan bukan sahaja penting untuk kedudukan kumpulan, malah boleh meredakan segala kritikan yang sedang melanda pasukan. Kesimpulannya, Ronaldo kurang menerima bola bukan kerana beliau dipinggirkan oleh rakan sepasukan. Sebaliknya, ia berpunca daripada faktor taktikal, peningkatan usia, kawalan ketat pihak lawan dan perubahan corak permainan Portugal yang kini lebih berasaskan kekuatan kolektif. Apa yang sedang berlaku dalam skuad Portugal sebenarnya menggambarkan evolusi biasa yang dialami oleh pasukan-pasukan besar apabila legenda mereka menghampiri penghujung karil. Portugal perlu mencari keseimbangan antara menghormati sumbangan Ronaldo dan memastikan pasukan terus berkembang dengan pemain-pemain generasi baru yang bakal menjadi tunjang pada masa hadapan. Ramai penyokong masih melihat Ronaldo sebagai penyelamat setiap kali Portugal berdepan kesukaran. Namun hakikatnya, bola sepak moden semakin bergantung kepada struktur pasukan berbanding kehebatan individu semata-mata. Pasukan yang terlalu bergantung kepada seorang pemain biasanya akan menghadapi masalah apabila pemain tersebut dikawal ketat atau mengalami penurunan prestasi. Peranan Ronaldo hari ini juga jauh berbeza berbanding ketika beliau memenangi Ballon d'Or atau mengetuai Portugal menjulang Euro 2016. Ketika itu, beliau mampu mencipta peluang sendiri melalui larian, gelecek dan rembatan jarak jauh. Kini beliau lebih berfungsi sebagai penyerang penyudah yang menunggu sokongan daripada rakan sepasukan. Situasi itu menyebabkan pemain tengah Portugal perlu membuat pilihan pantas ketika menyerang. Jika Ronaldo berada dalam kedudukan yang sukar atau dikawal rapat, mereka akan memilih pilihan yang mempunyai peratusan kejayaan lebih tinggi. Dalam bola sepak elit, keputusan seperti ini sering menentukan sama ada sesuatu serangan berjaya menghasilkan gol atau tidak. Menariknya, kenyataan Francisco Conceição menunjukkan bahawa suasana dalam kem Portugal masih berada dalam keadaan baik. Tiada tanda-tanda wujud perpecahan atau rasa tidak puas hati terhadap Ronaldo. Sebaliknya, pemain muda itu secara terbuka memuji kepimpinan dan profesionalisme kapten mereka, sekaligus menepis spekulasi negatif yang timbul selepas keputusan seri menentang DR Kongo. Dari sudut taktikal, Portugal sebenarnya mempunyai kelebihan apabila lawan terlalu fokus mengawal Ronaldo. Tumpuan berlebihan terhadap seorang pemain boleh membuka ruang kepada pemain lain untuk menyerlah. Inilah peluang yang perlu dimanfaatkan oleh nama-nama seperti Rafael Leao, Bernardo Silva dan Bruno Fernandes untuk menghukum lawan. Selain itu, Portugal kini mempunyai ramai pemain muda yang bermain di liga-liga terbaik Eropah. Mereka hadir dengan keyakinan tinggi dan kemampuan teknikal yang sangat baik. Kehadiran generasi baharu ini menjadikan Portugal antara pasukan yang memiliki kedalaman skuad terbaik dalam kejohanan Piala Dunia 2026. Bagi Ronaldo sendiri, cabaran terbesar bukanlah kritikan media atau jumlah hantaran yang diterimanya. Cabaran sebenar adalah bagaimana beliau menyesuaikan diri dengan peranan baharu dalam pasukan. Pemain-pemain hebat yang mampu menerima perubahan peranan biasanya akan terus relevan walaupun usia semakin meningkat. Akhirnya, kejayaan Portugal dalam Piala Dunia kali ini tidak akan ditentukan oleh jumlah bola yang dihantar kepada Ronaldo semata-mata. Sebaliknya, ia bergantung kepada sejauh mana seluruh pasukan mampu bermain sebagai satu unit yang mantap. Jika Portugal berjaya menggabungkan pengalaman Ronaldo dengan tenaga serta kreativiti generasi muda, mereka berpotensi menjadi antara pencabar utama untuk menjulang trofi Piala Dunia 2026. Portugal masih memerlukan Ronaldo, tetapi Portugal juga sedang membina identiti baharu yang tidak terlalu bergantung kepada seorang pemain sahaja. Gabungan pengalaman Ronaldo dan tenaga pemain muda mungkin menjadi formula terbaik untuk membawa Portugal lebih jauh dalam Piala Dunia 2026. Apa pendapat anda? Adakah Portugal masih perlu menjadikan Ronaldo sebagai fokus utama serangan atau pendekatan permainan kolektif adalah pilihan yang lebih tepat?
Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe untuk lebih banyak berita serta analisis sukan terkini. Terima kasih. Jumpa lagi.